Okay, malam ini, okay, uh, seperti dijanjikan, okay, we start with chapter 3, okay, topik yang ketiga, bab ketiga, rumus algebra, okay, algebraic formula, okay, gabungan 3 kelas, 2 solaris, 2 aura dan 2 nebula. Okay, saya ucapkan tahniah, okay, terima kasih pada semua, okay, yang hadir malam ni lah, okay, yang hadir kelas malam ini. Okay, semoga kita semua mendapat sesuatu lah daripada kelas pada malam ini. Okay, okay, untuk rumus algebra, okay, untuk rumus algebra, objektif pembelajaran kita, okay, learning objective, apa yang kita akan belajar, okay, what we going to learn in this topic is, number one, okay, membentuk dan menulis rumus algebra berdasarkan situasi, okay. How we going to form and write algebraic formula based on given situation. Okay, so that a very critical skill. Okay, a critical skill you need to master in this topic, algebraic formula. Okay, kemahiran yang paling penting dalam topik algebra. Macam mana you nak tukar, okay, apa-apa situation into mathematical operation. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok malam ini bagaimana untuk menukar perkara rumus dalam persamaan. Okay, change the subject of formula. We got subject, we got a variable. How we going to change the subject become variable and the variable become the subject of a formula. Number 3, yang ketiga, menentukan nilai pemboleh ubah apabila nilai lain diberi. Okay, find the value of a variable when others are known. Okay, so skill yang ketiga ini mungkin dah pernah belajar dalam topik-topik sebelum ini. Konsepnya lebih kurang sama. Okay, you ada 2 or 3 variable. Okay, you given a value, then you need to find the value for a certain variable. Okay, itu yang ketiga. And last one, okay, solve a problem involving algebraic formula. Menyelesaikan masalah melibatkan rumus algebra. Okay, so we start with number 1. Okay, what is a rumus algebra? Apakah itu rumus algebra? Algebraic formula. Okay, kita ada, we have algebraic expression, algebraic formula. Okay, so rumus algebra, okay, this topic, chapter number 3. Rumus algebra ialah ungkapan algebra dalam bentuk persamaan yang melibatkan pemboleh ubah. Okay, so kata kuncinya is ungkapan algebra dalam bentuk persamaan yang melibatkan pemboleh ubah. Okay, so that an algebraic formula. Algebraic formula is an algebraic expression. Okay, the keyword is algebraic expression in equation form involving variable. Okay, so when we say algebraic formula, bila kita sebut algebra, mesti ada variable ataupun pemboleh u. Okay, example, S equal to 2C plus B plus 3A. Okay, so S sama dengan 2C tambah B tambah 3A. Okay, C, B dan A ini, okay, C, B and A adalah pemboleh ubah. We call a variable. A, B and C is a variable. And S here, we call as a subject of formula. S adalah perkara rumus, A, B dan C adalah variable ataupun pemboleh U. Okay, itu yang perkara pertama yang kita perlu tahu. Okay, S, okay, yang di sebelah kiri, okay, on the left side, S itu adalah perkara rumus dan variable dan pemboleh ubah yang berada di sebelah kanan, okay, adalah pemboleh ubah. Okay, sebelah kiri satu sahaja, itu kita panggil sebagai perkara rumus.
Okay. Beberapa lagi pemboleh ubah lain, ini kita panggil pemboleh ubah yang biasalah. Okay. Sebelah kiri atau sebelah kanan yang tinggal satu sahaja kita panggil sebagai perkara rumus, subject of formula. Okay. So, ini adalah situasi yang pertama. Okay. Situasi pertama, contoh nombor 1. Okay. Contoh ini ada juga dalam buku teks. Okay. So, skill yang pertama, kemahiran yang pertama adalah bagaimana kita nak convert, nak tukarkan situasi ini kepada mathematical operation. Okay. For example, number 1, Suzy sold 2 types of cake of different price. The chocolate cake sold at RM3 a slice. Cheesecake was sold at twice the price of the chocolate cake. In conjunction with the opening of the new branch, he gave 10% discount for all cake. Determine a formula to calculate the selling price of the cake if M slice of chocolate cake and N slice of cheesecake were sold. Okay. So, contoh 1, Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Okay. We have 2 type of cake, 2 jenis kek. Okay. The first cake is cake chocolate. Okay. A chocolate cake dijual pada harga RM3 sepotong. Okay. So, we have cake chocolate here. Okay, and the price for cake chocolate is RM3. Okay, the chocolate cake is RM3 slice sepotong. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda kek coklat. Okay, then the cheesecake, we have cheesecake kek keju. Okay, dijual was sold pada harga 2 kali ganda, twice the price of the cake chocolate cake. Okay, so if jika kek coklat adalah RM3, 2 kali ganda daripada RM3 adalah RM6. Okay, so kalau kita dapat situasi yang begini, okay, apa-apa pun kita mesti mula. Okay, jangan tengok saja terlalu banyak fikir. Kita mesti baca soalan dan terus tulis apa saja information yang kita ada. Okay. Okay. Itu ayat yang kedua. Yang seterusnya, sempena. Okay. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberi diskaun 10% untuk semua harga kek. Okay. So 10% harga kek coklat, 10% for chocolate cake, and 10% off for cheesecake. Terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek jika M potong kek coklat and N potong kek keju berjaya dijual. Okay, harga jualan. Okay, the selling price. So, harga jualan ini, okay, harga jualan. Harga jualan. Macam mana kita nak tahu harga jualan? How we going to find the selling price of the cake? So, kita ada 2 type of cake, cake chocolate and cake keju, cheesecake. Okay, so for chocolate cake, okay, chocolate cake, cake chocolate dijual sebanyak M unit, M potong. Okay, cake chocolate kita akan multiply dengan M. Okay, cake chocolate RM3 multiply by M. Okay, and dan N potong kek keju berjaya dijual. Ini adalah kek coklat plus RM6 multiply by N. This one adalah cheesecake. Okay, kalau ada apa-apa soalan, you boleh terus tanya. Okay, ataupun you boleh message lah, okay, di message sana. Okay, saya akan tengok nanti kalau ada apa-apa. Okay. Okay.
ini adalah harga jualan. So, untuk harga jualan ini, RM3 multiply by M, kita akan dapat, okey, kita abaikan RM ini, kita akan dapat harga jualan adalah 3M plus 6N. Ini adalah harga jualan yang biasa. Okey, harga jualan biasa. Okey, Suzy, dia baru buka kedai. Okey, so untuk buka kedai dia bagi diskaun 10%. Okay. She open a new branch, so she give 10% discount for all cakes. Okay. So after discount is 10%. Okay. So 10%, okay, we convert, okay, we change into decimal. 10% is 0.1. Okay, so 100%, okay, 100% minus 10%, okay, and we multiply with harga jualan. Kita darabkan dengan harga jualan 3M tambah 6N. Okay, ini harga jualan asal, ini after discount. Discount 10%. Okay, so discount 10%, 100 minus 10, we got 90%. 90% is 0.9. Okay, 90%, okay, 100% harga asal, discount 10%, kita dapat 90%. 90% kita tukar kepada perpuluhan 0.9. Okay. So, 0.9 kita akan darabkan dengan 3M plus 6N. Okay. Ini adalah harga jualan selepas diskaun. Katalah kita letak dia sebagai X dah, letak Z lah. Okay. Z adalah harga jualan after discount. 0.9. Okay, multiply in bracket 3M plus 6N. Okay, selesaikan yang ini, kita akan dapat jawapan akhir adalah Z, okay, selling price is equal 0.9 multiply by 3, 0.9 darab 3, kita dapat 2.7M, okay, plus 0.9 multiply 6N, okay, 0.9 multiply by 6, kita dapat 5.4. Okay, so ini adalah rumus pengiraan harga jualan kek. Okay, Jena, rumus pengiraan harga jualan kek. A formula to calculate the selling price of the cake. Okay, the formula, rumus, bukan jawapan. Dia nak rumus sahaja. Okay, ini yang pertama. Macam mana kita turn a situation into a mathematical operation. Okay, yang melibatkan topik rumus algebra, algebraic formula. Okay, itu yang pertama. Itu yang pertama. Ada soalan yang pertama? Okay. Ya, algebra memang tajuk yang mencabar. Okay, algebra memang tajuk yang lebih mencabar sedikit. Okay. Ya. Okay. Saya ulang balik slowly. Okay, saya ulang balik. Okay. Suzy jual dua jenis kek yang berlainan. Kek coklat. Okay. Kek coklat dijual pada harga RM3. Okay. So, kita tulis di sini information dia. Coklat kek RM3. Okay. Kemudian pergi maklumat seterusnya. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda kek coklat. Okay. Jadi kalau coklat RM3, kek keju 2 kali ganda daripada itu. Okay. So, 2 kali ganda daripada
kek coklat maksudnya 2 darabkan dengan RM3. So kita dapat harga kek keju RM6 dan harga kek coklat adalah RM3. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua dia kata, okey, terbitkan rumus ke M potong kek coklat, M kek coklat. Kita tak tahu berapa bilangan dia. Bilangan dia kita tak tahu. Okey, dia cuma bagi M. Kek coklat orang beli sebanyak M unit, M slice. Okey, dan cheesecake dibeli sebanyak N slice. Okay, N potong. So, untuk dapat harga jualan, okay, untuk dapat harga jualan, okay, kita akan darabkan harga kek coklat RM3, darabkan dengan M. Okay, RM3 darab M ini adalah untuk harga kek coklat. Okay, 3 kali M ini untuk darab kek coklat. Untuk cheesecake, kek keju adalah RM6. Okay, RM6 darabkan dengan N bilangan kek coklat. Okay, so kita akan dapat 3M tambah 6N. Okay, RM ni kita abaikan dahulu. Okay, kita abaikan RM. Kita ambil nombor yang pemboleh ubah sahaja. Okay, so harga jualan sebenar 3M tambah N sebelum discount. Okay, so discount 100%. Okay, kita ada diskaun sebanyak 10%. So 100% harga asal tolak 10% diskaun. Okay, darabkan dengan harga jualan yang ini. 3M tambah 6N. Okay, ini diskaun. Ini adalah harga jualan. 3M tambah N. Okay, so 100% tolak 10% kita dapat 0.9. Okay, multiply darabkan dengan 3M tambah 6N kita akan dapat 2.7M dan 5.4N. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, bagaimana kita nak tukar real life situation kepada mathematical operation. Okay. So, contoh 2. Okay. So, ini adalah konsep yang paling penting dalam chapter 3, topik 3. Okay. Penukaran perkara rumus. Macam mana kita nak tukarkan changing the subject, okay, of formula sebelah kiri dengan variable di sebelah kanan. Okay. So, untuk soalan yang pertama. Okay. Untuk soalan yang pertama, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Ungkapkan M perkara rumus. Take M as the subject of formula. Okay. So, A, O2A. Soalan dia adalah Q sama dengan M tambah P. Okay. Q equal to M plus P. So, Q ini, Q adalah perkara rumus. Okay. Q adalah subject of formula. M dengan P di sini adalah pemboleh ubah, variable. Okay. Sekarang kita nak tukar, kita nak jadikan M ini sebagai perkara rumus. Okay. Kita nak M pula yang berada di sebelah kiri. Q ni dan P berada di sebelah kan? Macam mana nak buat? Okay. So, untuk M ini, kita nak ada M sahaja. M sahaja sebagai perkara rumus. Dia berseorangan sahaja. Tak nak ada P ini. Kita tak nak ada P. So, macam mana kalau tak nak ada P? Kita perlu cancel out P, okay, ataupun kita pindahkan P ke sebelah. Okay. So, P,
Okay, kita tinggalkan M sahaja di sebelah kanan. P ini, bila kita pindah ke sebelah kiri, okay, sekarang operasinya adalah tambah. So, kita akan tukar bila melipasi, okay, melintasi simbol sama dengan ini, equal, tambah akan menjadi tolak. Itu sahaja. Simple saja soalan. Okay. Kita nak tukarkan M sebagai perkara rumus. M nak duduk seorang-seorang sahaja sekarang. Okay. Tak nak ada P. Ini bukan M ni. Tukar kepada. Okay. So, kita susun balik. Untuk A, kita letak M di sebelah kiri sebagai perkara rumus. M as a subject. And Q minus. Okay. Ini adalah jawapan untuk yang pertama. Nombor 2, A. Okay. Sekarang daripada Q sebagai perkara rumus. Okay. Q sebagai perkara rumus. Q as a subject. Sekarang kita dah tukar M sebagai subject of the formula. Perkara rumus. Okay. Kita dah letak M di sebelah kiri. Okay. Ini adalah macam mana kita nak tukar perkara rumus bagi topik ini. Okey, tambah jadi tolak. Okey, tolak jadi tambah. Darab jadi bahagi, bahagi jadi dan. Okey, itu konsep dia lah. Okey, ada soalan? A? Okey. So, kalau tak ada, kita pergi yang kedua. B. Okey, B. So, B juga. B equal to 2S minus M. Okay, B equal to 2S minus M. So, sekarang B adalah perkara rumus. B here is a subject of formula. Now, we're going to state M as the subject of formula. Kita nak tukarkan M sebagai perkara rumus. Okay, daripada B. Macam mana nak buat? Kita, okay, langkah yang paling, boleh buat macam-macam. Okay, bagaimana nak mula dengan negatif M dulu boleh, nak mulakan dengan 2S dulu pun boleh. Tengok mana yang kamu lebih suka. Prefer lah. Okay, so let's say saya pindahkan 2S dahulu. So B is here. B is on the left side. So 2S here is a positive. Okay. So I move 2S to the left side. Okay. I move 2S to the left side. So B minus 2S equal to negative M. Okay. Then this one is negative. Okay. Ini adalah negative M. Kita nak M yang positif. Okay. Subject of formula, perkara rumus mesti positif. So, macam mana nak jadikan dia positif? Daripada sebelah sini, okay, negatif M, saya akan multiply dengan negatif. Okay. Saya akan multiply dengan negatif di sebelah sini. Di sebelah sini pun saya akan multiply dengan negatif. Okay. Bila saya multiply dengan negatif, okay, negatif M multiply dengan negatif, saya akan dapat positif. Saya tukar dia punya simbol. Dan B tolak 2S, dia akan jadi negatif B plus 2S. Okay. Kita akan tukar semua dia punya okay. Kemudian kita susun balik M di sebelah kiri equal to negatif B plus S. Okay. Ataupun kita boleh tulis M equal to 2S
minus. Kita boleh susun kedudukan dia. Okay. Itu soalan yang kedua. Kenapa kena tukar? Okay. Kenapa kena tukar? Okay. Kenapa kena tukar? Aku tanya ni. Okay. Sebab soalan dia, okay, kita punya topik kali ini, okay, adalah changing the subject. Penukaran perkara rumus. Okay. Yang di depan ini, okay, yang semua yang di depan ni, kita panggil perkara rumus. Okay. Kita panggil dia sebagai perkara rumus. Yang di sebelah kanan ini, M dan P, ini S dan M, kita panggil sebagai pemboleh ubah. Ini adalah perkara rumus. Okay. Dan yang di sebelah kini kita panggil pemboleh ubah. Okay. So, soalan tujuan kita sekarang adalah kita nak tukarkan M ini daripada pemboleh ubah, jadikan dia sebagai perkara rumus, dan perkara rumus ni kita nak jadikan dia pemboleh ubah. Okay. Tujuannya untuk pengiraan di kemudiannya. Okay. Bila ada pengiraan, okay, kita akan gunakan dia. Bolehkah apa ni? Bolehkah nak guna 1 bagi 1 untuk tukarkan negatif positif? 1 bagi negatif 1. Yang mana? 1 negatif 1. Bahagikan negatif 1. Pun okey. Tak ada masalah. Okey. Okey. Itu sahaja. Okey. Itu salah satulah. Okey. Ataupun kaedah yang kedua. Okey. Ini kaedah yang pertama. Okey. Kita boleh bermain-main dengan variable ni. Okay, kita boleh buat macam-macam cara. Okay. Cara yang kedua, katalah cara yang kedua. Okay. Saya buat B equal to 2S minus M. Okay. Katalah saya tukar position. Awal-awal saya tukar position. Okay. B pergi sebelah kanan. 2S minus M pergi sebelah kiri. So, saya akan dapat negatif 2S plus M equal to negative B. Okay. Ini pun boleh. Kaedah begini pun boleh. Okay. Saya terus tukar awal-awal. Okay, sebab saya nampak negatif M susah nak selesaikan. Saya pindahkan dia awal-awal ke sebelah. Dan negatif 2S ini saya pindahkan ke sebelah kanan. M equal to negative B. Negatif 2S, negatif 2S akan jadi positif 2. Dan bila saya susun balik, saya dapat M sama dengan 2S tolak. Okay. So, macam mana nak tukar? Okay. Itu terpulang kepada kamu. Mana yang kamu rasa lebih senang. Ada orang bila nampak negatif, dia terus nak tukar awal-awal. Okay, dia tak nak ada masalah kemudian. Okay, itu pun boleh. Tujuan dia untuk pengiraan di kemudiannya. Kan belum ada pengiraan lah. Ini kita cuma belajar macam mana nak tukar dahulu. Belum belajar lagi nak masukkan nilai. Okay, kita go step by step. Itu yang B. Sekarang kita pergi C. Sekarang kita pergi C. Okay. So C. Okay, C. A equal to 5 over 2M. A sama dengan 5 bahagi dengan 2M. Macam mana nak tukar yang ini? Okay. Ada cara cepat, ada cara yang perlahan sedikit lah. Saya tunjuk cara yang perlahan sedikit dahulu. Okay. Cara yang perlahan ni, saya tunjuk dulu cara yang lebih berhati-hati. Kalau takut silap, boleh buat cara ni. Okay.
So, A sama dengan 5 bahagi 2M. A equal to 5 over 2M. Okay. Untuk soalan ini, saya panggil soalan yang jenis dua tingkat. Rumah dua tingkat. Okay. Dia ada tingkat atas, dia ada tingkat bawah. Okay. Untuk soalan yang jenis ada dua tingkat, okay, kita jadikan dulu dia sebagai satu tingkat. Macam mana nak jadikan satu tingkat? Okay. Kita pindahkan 2M ke sebelah. Okay. 2M di sini adalah bahagi. Kalau pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Okay. Ataupun konsep yang sebenarnya, 5 bahagikan 2M. Macam mana nak hilangkan 2M? Kita perlu darabkan dengan 2M di sebelah kan? Okay, ini konsep yang sebenarlah. Nak ringkas, kita sebut pindah-pindah. Okay. Tapi konsep yang sebenarnya, kalau bahagi, kita nak hilangkan dia, kita akan buat multiplication. Kalau sebelah kanan darab dengan 2M, sebelah kiri pun kita akan darab dengan 2. So, bila kita darabkan 2M, di sebelah kiri, 2M kali A. Okay, 2M kali A. 2M kali A, kita akan dapat 2AM ataupun 2MA. Mana-manalah. Okay. Setelah kita tulis 2AM. Okay. 2M kali A, 2AM. On the right side, kita just cancel out saja. Kita dapat okay. Dapat 5. Ini konsep yang sebenarnya. Okay. Yang biasanya kita buat, A sama dengan 5 per 2M. Ini bahagi. Jadi kalau pergi sebelah, dia jadi darab. A kali 2M, 2AM. Sama dengan 5. Okay. Ini yang biasa kita buatlah. Konsep sebenarnya, kita perlu, yang bahagi kita perlu darab. Dan darab kita perlu untuk hapuskan. Okay, untuk hilangkan dia lah. Okay. So, dari sini. Okay, dari sini, C 2AM sama dengan 5. Kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. M as the subject of formula. Okay. So, M subject of formula, 2A perlu pindah ke sebelah. 2A di sini dengan M, ini adalah pendarapan, multiplication. Okay. 2A kali M dapat dengan 5. Jadi kita nak hilangkan 2A. Macam mana nak hilangkan 2A? Macam mana nak hilangkan 2A? Kita bahagikan dengan 2. Supaya kita boleh cancel out nombor 2. Kita boleh cancel out A di sini. Okay. Bila kita bahagi dengan 2A di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kita akan bahagikan dengan 2. Okay. We divide with. Final answer, jawapan akhir. This one we have, after cancel out 2A, only have M on the left as a subject of formula. And on the right, we have 5 over 2A. Okay. Now, from M as a variable, daripada M sebagai pemboleh ubah, we have changed the M as a subject of formula. Kita dah jadikan dia perkara rumus. Ini C. Okay, contoh C. Okay. Bab 3 tak banyak. Okay, tak panjang. Chapter 3 pendek saja. Dia cuma bermain dengan benda-benda ini. Macam mana kita nak tukarkan jadi perkara rumus. How we going to change the subject of. Okay. Chapter bab 3. Okay. Tajuknya pun rumus algebra. Okay, algebraic formula. Okay. How to change the subject of. Okay. Itu intipati konsep yang penting dalam topik. Okay.
Anti C? Ada soalan anti C? Ada, saya tengok. Kenapa jadi 2A? Kenapa jadi 2A? Okey. Apa jadi 2A? Ulang balik. Sekarang bila kita dah darab, kita dah darab ini. Bila kita dah darab 2MA, 2M kali A, kita akan dapat 2AM. Sama dengan 5 di sebelah kanan. Kenapa 2A? Kenapa kita bagi dengan 2A? Sebab, the reason is, kita mahu M sebagai subject of formula. Kita mahu M sebagai subject formula. So, 2A ini, kita perlu buang dia. Kita perlu hapuskan dia. 2A kita perlu hapuskan. Kita mahu M sahaja. Jadi macam mana nak hapuskan 2A? Nak hapuskan 2A, kita perlu bahagikan dengan 2. 2A bahagikan dengan 2. Untuk hapuskan dia. 2 dengan 2, A dengan A. Itu sebab kita guna 2. Kalau nombor di sini 7A. Ini pun kita perlu bahagi dengan 7A. Kalau di sini 8AM. Jadi kita perlu bahagi dengan 8A. Ikut saja apa yang di sini. Perkali dan pemboleh ubah selain M. Selain M. Kalau kita ada 9ABC M. Kalau kita ada 9ABC M. 9ABC M. Jadi kita akan bahagikan dengan 9A, B dan C. Supaya bila kita cancel out, kita cuma ada M sahaja. So, patah balik yang tadi. Bila sebelah kiri bahagi dengan 2A, sebelah kanan pun akan bahagi dengan 2. Kita akan dapat jawapan akhir. On the left side, the remain variable here is M, because M become the subject of formula. And on the right side is 5/2. 5 bagi 2. That's how we state the M as the subject of C. Okay, any question? Okay. Then we go to the next one, D. So D here state M as the subject, still M as the subject of formula. Masih lagi ungkapkan M sebagai perkara. So untuk D equal M minus N divide with -3. D sama dengan M tolak N bahagikan dengan -T. So, nampak macam susah? Kita buat satu persatu. Untuk yang jenis 2 tingkat, yang saya panggil jenis 2 tingkat, kita akan jadikan dia 1 tingkat dahulu. Kita akan jadikan dia 1 tingkat dahulu. Macam mana nak jadikan 1 tingkat? -3 akan pindah ke sebelah kiri. Ataupun kita buat pendapan. Ikut konsep dia lah sebenarnya. So, bila -3 ini bahagi, divide, pindah ke sebelah, dia akan jadi multiplication, pendarapan. -3,
multiply with T. Okay. So move negative 3 to T here. Okay, dia akan jadi negative 3T equal to M minus N. Okay. Biru lah. Beza sikit. Okay. Balik. T multiply with negative 3. We got negative 3T equal to M minus N. Terus jadi satu tingkat. Okay. Bila jadi satu tingkat, kita mahu M sebagai perkara rumus. Okay. We want to state that M as the subject of formula. Okay. Sekarang dah nampak senang. Why? Because M here only with negative N. Negative N move to the left side. Okay. Then we have negative 3T. Negative N move to the left side, become positive N equal to M. Okay. Usung balik. Okay. Write again. M equal to negative 3T plus N. Okay. Take the side. Left to right, right to left. And here, you also can write, this one also can be written as N minus 3. Okay. Boleh juga ditulis M sebagai negatif 3T tambah N. Boleh juga ditulis sebagai M, N tolak 3. Okay. So ini adalah konsep penukaran perkara. Okay. Sama saja, tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okay. Tambahan satu lagi, kalau dia dua tingkat, okay. Kalau dia dua tingkat, tukarkan dulu kepada satu tingkat supaya lebih senang kita nak selesaikan. Okay. Itu kaedah untuk penukaran perkara. Okay, ada soalan? Okay. Ada yang okay, ada yang KO, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okay. Okay, tak apalah. Okay, kita teruskan. Nanti di kelas, kalau ada masalah boleh tanya balik di kelas lah. Okay. Okay. Harapnya kita sempat habiskan, okay, topik sampai chapter 4. Kita sempat ulang kaji sikit lah sebelum exam minggu depan. Exam hari Khamis kan? Harapnya kita sempat ulang kaji sikit. Bab 1 dan bab 2 jugalah. Okay, ini contoh 2. Okay, contoh 3. Okay, ini sambungan lah. Okay, contoh 2 tadi banyak melibatkan operation plus, minus, addition, subtraction, multiplication, division. Okay. Contoh 2 ini operasinya adalah tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay. Contoh 3 melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okay. Power of dan square of. Okay. Not square lah, ini square of, ini root of. Okay, root of. Okay. So, untuk soalan 3A, nampak macam susah. Macam susah lah. Tapi sebenarnya senang sahaja. Okay, soalan A, Q sama dengan punca kuasa 2 P. Okay, punca kuasa 2 P. Okay, kita tahu kalau sebut punca kuasa 2, okay, pasangan dia, okay, opposite dia punya ni adalah kuasa 2. Okay, kalau punca kuasa 3, opposite dia adalah kuasa T.
Okey. Ini dia punya opposite. Okay. So Q equal to root of P. Okay. State P as the subject of formula. State the P as the subject of formula. Okay. So, yang pertama. Kita mahu P saja. Okay. We want P as a subject, as the subject of formula. Kita tak mahu ini, punca kuasa 2. So, how to eliminate punca kuasa 2? How to remove punca kuasa 2 di sini? Okay. Punca kuasa 2, lawan dia adalah kuasa 2. So, yang ini kita akan tambah dengan kuasa 2. Okay. Sebab lawan dia adalah kuasa 2. Punca kuasa 2, lawan dia adalah kuasa 2. Jadi, kalau sebelah kanan kita buat dengan kuasa 2, sebelah kiri pun kita akan letakkan kuasa 2. Okay. Kenapa dua-dua nak letak? Supaya dia masih lagi ratio nilai yang samalah, perbandingan yang sama. So, on the left side, Q power of 2, kita akan dapat Q power of 2 ataupun Q square. Q kuasa 2. Sebelah kanan, kuasa 2 dan punca kuasa 2, ini kita boleh cancel out. Okay, itu saya kata dia lebih senang. Okay, punca kuasa 2 dengan kuasa 2 kita boleh cancel out. Just cancel out dan kita ada P sahaja. Then change the position. Okay, change the position. P to the left as the subject of formula and Q power of 2 as the variable. Ini jawapan untuk A. Simple sahaja. Pindahkan punca kuasa 2 ke sebelah. Dia akan jadi kuasa 2. Okay. Okay. Kalau rasa pening nak buat macam ni, nak buat tambah-tambah kuasa 2, boleh terus buat macam ni. Q kuasa 2, punca kuasa 2 P. Tak ada 2, tak ada. Okay. Punca kuasa 2, pindah sebelah. Terus dapat Q kuasa 2. P sama dengan Q kuasa 2. Okay. Ini untuk kuasa 2. Punca kuasa. Dan tengok mesej dulu. Apa-apa. Nak bagi tanda? Ya, nak bagi tanda, pergilah Pik. Tanda beritahu. Okay, jangan risau. Kelas malam ni saya dah record. Okay, saya dah buat record. Nanti saya akan upload dalam YouTube lah. Linknya saya akan share dalam Telegram. Okay. Pastikan semua ada dalam grup Telegram lah. Okay. So nanti kalau kurang faham boleh ulang-ulang video di YouTube. Okay, next question. B. S equal to P square. S to equal to P square. S sama dengan P kuasa 2. Okay, S sama dengan P kuasa 2. Okay, same as A. Okay, same as A. We're going to state, we want to state the P as the subject of formula. Kita nak nyatakan, kita nak ungkapkan P sebagai perkara rumus. Kita tak mau kuasa 2. Okay, we want to remove the square. Okay, square of P here. So how to remove the square of P? Opposite. Okay, yang berlawanan dengan kuasa 2 di sini. Yang berlawanan dengan kuasa 2 adalah punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2. Kalau sebelah kanan, okay, di sebelah kanan kita letak punca kuasa 2, the roots. Dan sebelah kiri, we also put
punca kuasa 2 di sebelah kiri. Okey. Bila di sini, cancel out kuasa 2 dan punca kuasa. Kita dapat P sahaja. Di sebelah kiri, kita dapat punca kuasa 2S. Pada tempat, P sama dengan square root of 2 sah. Okey. Ataupun, boleh juga tak nak buat yang begitu. Terus nak pindahkan. Okay, terus nak main pindah-pindah. Tak nak buat yang gini-gini. Okay, S equal to P square. Okay, so square kuasa 2 nak move ke sana. Kuasa 2, S power of 2 square move to the left side. Okay, become square root of S. On the right side, tinggal P sahaja. So, susun balik P equal to square root. Okay, itu dua kaedah lah. Okay, yang atas tu itu kaedah yang sebetul-betulnya. Okay, yang bawah tu yang biasa kita buat cepat-cepat sikit untuk lebih cepat. Okay, itu untuk nombor B. Tak banyak dah ni, sikit dah soalan nak habis ni. Ada yang okey, ada yang tak okey. Okay, we move to C. Kita pergi C. C W sama dengan equal to square root of P over 3. So, tadi saya kata kalau dua tingkat kita jadikan dia dulu satu tingkat. Okay. Tapi untuk soalan ini, so this is like situation like this one. Okay. Kita nak tukar tu, nak tukarkan jadi satu tingkat sangat susah sikit lah. Okay. Susah sedikit. Sebabnya punca kuasa 2 ini, punca kuasa 2 ini adalah dikongsikan oleh P dan 3 bersama-sama. Dia bersama-sama. Kita tak boleh pindahkan 3 sahaja ke sebelah. Kita pun tak boleh pindahkan P sahaja ke sebelah. Sebab dia bersama. Jadi kalau dia bersama, kita kena pindahkan punca kuasa 2 dahulu. Macam mana nak pindahkan punca kuasa 2? Kita tambahkan kuasa 2. Sebelah kanan tambah kuasa 2. Sebelah kiri pun tambah kuasa 2. Akan dapat W kuasa 2. W square equal to, ini square kuasa 2. Ini square root punca kuasa 2. Cancel out ini, cancel out yang ini. Kita ada P over 3 sah. P bahagi dengan T. W kuasa 2 sama dengan P bahagi T square equal to P over T over. So the next step, 3 move to the left side. So we have 3W square equal to, or P equal to 3W. P sama dengan 3W kuasa 2. Kena salin ke? Ya, salin lah. Kalau tak salin kan lupa. Salin lah sikit-sikit. Saya dah perlahan-perlahan buat. Salin sikit lah. Kalau tak salin lupa. Salin ya. Kecuali yang buku tadi lah. Ada 10 orang saya ambil buku latihan untuk periksa. Yang itu tak apalah. Sikit lagi nak habis. Sikit lagi.
Kita tak banyak slide. Kita ada 16 slide sahaja. 16 slide. Sekarang ni dah masuk slide yang ke 11. Dah nak habis dah. Okey. Okey. Okey, kita terus soalan seterusnya. 9.45. Lajukan sikit. Dah 9.45. Saya janji sampai 9.45 tadi. Saya lebihkan sikit. Okey. D sama dengan 1 over P2. Okey. D sama dengan 1 per P kuasa 2. Okey. D sama dengan 1 per P kuasa 2. Ini simple lah. Satu tingkat jadikan dia 2 tingkat jadikan dia satu tingkat. Macam mana nak jadikan satu tingkat? Yang ini darab dengan yang ini. Okey. So P kuasa 2T sama dengan 1. Okey. So T kita pindah sebelah. Akan dapat P kuasa 2 P square 1 over T. Kenapa bahagi? Sebab di sini adalah darab. Okey, bukan tambah di sini. Okey, ini adalah darab. Dia darab pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So kita ada P square P kuasa 2 sama dengan 1 per T. 1 per T. So macam mana nak hilang, how to remove square here? How to cancel out square? Kita perlu kuasa 2 tambahkan punca kuasa 2. Sebelah kiri tambah kuasa 2, punca kuasa 2. Sebelah kanan pun tambah punca kuasa 2. Cancel out. P equal to square root of 1 over T. T sama dengan punca kuasa 2 1 per. Okey. Ini untuk contoh 3 D. Okey. So kita dah habis part yang pertama. Tukarkan situation to mathematical operation. Bahagian yang kedua, penukaran perkara rumus. Kita pun dah selesaikan yang perkara yang kedua, penukaran perkara rumus. Okey, sebelum teruskan. Nak teruskan lagi ataupun nak pergi ke hari lain? Ada 2 part lagi. Teruskan. Kalau exam kena guna pen untuk buat jalan kerja, hari lain. Teruskan. Ada hari lain ada teruskan. Ada hari lain ada teruskan. Nak mandi. Ada. Nak mandi pun lagi. Teruskan pun ada. Okey. Saya teruskan sikit lagi. Okey. Saya teruskan sikit lagi. Okey, saya teruskan sikit lagi dalam masa 15 minit. Saya cuba habiskan bahagian ini. Menentukan pemboleh ubah. Okey, contoh 4. Contoh 5 saya boleh skip nantilah. Okey. Menentukan nilai pemboleh ubah. Finding variable value. Diberi, yang ini sebenarnya kamu pernah belajar. Kamu pernah belajar lah topik. Just macam, ni macam revision lah. Bahagian ini. Okey. Diberi W equal to 70 minus 5U. Okay, diberi A, kita buat yang A dahulu. W sama dengan 7T minus 5U. Okay. Hitung nilai berikut. Okay. Hitung nilai W apabila T sama dengan 3 dan U sama dengan negatif 2. Okay, kita just tukar, substitute the value sahaja. Okay. Given W equal to 70 minus 5U, calculate the following. Okay. Calculate the value of W when T equal to 3 and U equal to minus 2.
Okay. So, cari nilai W apabila T sama dengan 3. Okay, so here 7 is 7. T, okay, we substitute T with 3. Kita gantikan T dengan 3. 3 minus 5. U is negative 2. Substitute U as negative 2. Okay, so W here, 7 multiplied by 3 is 21. Minus 5 minus negative 2 is negative 10. W is 21 minus negative 10, 30, 31. Negative is positif. Okay. Ini untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Simple saja. Kamu pun dah belajar sebelum. Okay. Cuma ganti masuk nilai sahaja. Okay. Substitute all the value and use your calculator. Get the answer. To A. B. Okay. Still, W equal to 7T minus 5U. Masih lagi 7T tolak dengan 5U. But now, hitung nilai T. Sekarang nak cari T pula. Okay. Kita tak nak tukar T. Sekarang, T tak tukar. When W is 15, now W is 15. And U is 4. 5, 4. Okay. Ini sebab kenapa kita tukar perkara rumus. Okay. So, 15 is 15. 15 di sini. 7T tolak 5 dan 4 adalah 20. Okay, 20. So, macam mana nak cari 7T? Okay. Jadikan T sebagai perkara rumus. Negatif 20, negatif 20. Pindah ke sebelah, akan dapat 15 tambah 20, 20. Sama dengan 7. Okay. 7 pun kita nak hilangkan dia. Okay. So 7T nak hilangkan dia, dia akan jadi bahagi. Okay. So T 15 tambah 20, 35. 35 bahagi 7 dapat 5. Ini kegunaan perkara tukar perkara. Okey, saya biarkan dulu. Okey. So, example 5. Example 5 boleh skip lah. Okey, tak ada mah. Ada kat pukul 10, you nak tidur, kita skip. Dan ini you boleh try lah. Example number 5, contoh 5. Slide yang akhir. Okay. Slide akhir menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Solving problem involving. Okay. So, dia gabungkan. Okay. Apa yang kita belajar tadi, yang pertama sekali, macam mana nak tukar daripada situation into mathematical operation. Bagaimana kita gunakan algebra dan formula tadi. Itu rumus yang kita. Okay. Harga seketul ayam di kantin sekolah ialah 2 kali ganda harga sebungkus roti. Price of a fried chicken at school canteen is twice the price of a bun. Okay. So, roti, bun. Okay. Let's say the price of bun is X. Okay. Harga roti adalah X. Harga ayam. Ayam goreng lah. Harga ayam goreng, fried chicken adalah 2 kali ganda. Twice the price of bun. So, kalau bun is X, okay, 2 kali ganda, 2 times X is 2X. Okay. So, kita ada harga roti adalah X,
harga ayam adalah 2x. Kena Y pun boleh. Kena Y lah. Sebab nampak sama je multiplication dengan Y. Okay. So, Y, 2 kali Y, 2Y. Okay. Roti bun harganya Y, harga ayam goreng fried chicken adalah 2Y. With RM5 dengan wang sebanyak RM5, Azman bought 2 bun and a piece of chicken. Okay. Dengan duit RM5, Azman beli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okay. 2 bungkus roti. Okay. 2 bungkus roti. Dia ada RM5, RM5. Okay. Just ignore RM. Kita just put 5 here. Okay. RM5. Okay. Azman beli 2 buns. Okay. Bought 2 buns. 2 buns means 2Y. Okay. And a piece of chicken. Plus piece of chicken. Piece of chicken harga dia pun 2Y. Dia beli bun 2 biji. 2 biji, 2. Okay. 2 buy ini untuk bun 2 biji. Yang pertama. 2Y yang kedua adalah harga ayam goreng. Baki perbelanjaan tersebut adalah RM1 dan disimpan. Okay, the balance is RM1 and save. So, plus 1. Okay. So, RM5 equal to 2Y plus 2Y. Ini 2Y plus 2Y kita boleh gabung. Kita letak 4Y tambah 1 sama dengan RM5. Okay. So, kita cuba selesaikan ini dahulu. Okay. 5 sama dengan 4Y tambah 1. Okay, nombor 1 kita pindah ke sebelah. So, 5 minus 1. Okay, positif jadi negatif. Equal to 4Y. Okay, so RM4 adalah 4Y. Dibahagi Y sama dengan RM1. Okay, so kita tahu roti bun di sini. Roti bun, harga roti bun adalah RM1. Harga ayam adalah RM2. Okay, sambung. Sikit lagi, last question ni. Okay, if Azman have RM12 and decide to buy the same number of bun. Jika Azman membawa RM12, berapa ketul ayam goreng dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Okay, berapa bilangan ketul ayam dapat dibeli jika dia beli bilangan roti yang sama? Bilangan roti dia berapa? 2 biji lah. 2 biji roti. Okay, 2 biji roti. If Azman has RM12 and decide to buy the same number of bun. How many bun? 2 buns. 2 bun mean RM2. How many piece of fried chicken will he able to buy? So Azman have RM12. RM12. Okay, total price of bun. Bun ada 2 biji. Okay. So RM1 satu bun. Dia nak beli 2 biji. Okay. Tambahkan dengan nak beli ayam. Berapa ketul ayam dia nak beli? Harga satu ayam adalah RM2. Okay. Multiply by, katalah kita letak Z. Z adalah bilangan ayam. Ketul ayam. Duitnya ada RM15. Okay. So RM1 multiply by 2. Kita just remove RM supaya tak pening. Okay. So 2 plus 2 kali Z. Sorry, bukan RM15, RM12. 2 kali Z, 2Z.
sama dengan 2 ber. Nombor 2 pindah ke sebelah 2Z sama dengan 12 tolak 2. Kita dapat 10 ringgit. Okey. Jadi bakinya 10 ringgit untuk beli ayam goreng. Okey. Jadi ayam gorengnya harga 2 ringgit. So Z 10 bahagi 2, tak mahulah saya sambung di atas. Z RM10 divide by 2. So bilangan ketul ayam yang dapat dibeli adalah 5P. Okay. 5 ketul ataupun 5 pieces ketul. Buat space. Okay. Ini contoh untuk penyelesaian masalah. Okey, yang penting di sini adalah macam mana kita nak convert situation ini kepada satu mathematical operation yang kita boleh selesaikan. Okey, apa-apa saja soalan begini yang melibatkan algebra, kita kena baca soalan, dapatkan info, tulis. Okey, cuba jawab, tulis. Kalau kamu tak mula, memang tak akan dapat. Okay, dia kena slowly go one by one. Okay, so itu bahagian yang akhir. Ada soalan bahagian akhir? Okay, kalau tak ada, tak apa. Saya akan sharekan balik link ini, link YouTube. Okay, di dalam group Telegram. Kalau rasa kurang faham, boleh ulang balik video rakaman hari ini. Okay. So ini kesimpulan dia, refleksi untuk hari ini. Rumus algebra, dia membantu kita menyelesaikan masalah sebenarlah, situasi sebenar. Formula algebra help solve real life problem. So yang pertama, apa yang mesti anda tahu? Adakah anda boleh buat membentuk perkara rumus daripada situasi? Itu skill yang mesti anda dapat hari ini. Yang mesti anda praktis. Bagaimana nak bentukkan rumus daripada situasi yang diberi. Dan yang kedua, bagaimana untuk tukar perkara rumus. Perkara rumus. Subject become, variable become a subject of. So itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Ya, Faizal, terima kasih. Ya, bye. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih kepada yang hadir hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Yes, open queue, yes. Okey, bye cikgu. Okay, bye. Thank you. Very good, bye. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. 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 Bye.